Habis tu kita kena cinta orang ni kerana apa? Kita kena cinta orang ni kerana Tuhan suruh kita cinta. Tu beza dia. Akak sayang anak sebab apa? Saya sayang anak sebab saya sayang anak. Dia tak sama dengan akak sayang anak sebab apa? Akak sayang anak ni sebab perintah Allah untuk sayang anak. Sebab akak nak, bila akak sayang anak ni, Allah sayang akak. Tu beza. Sebab kalau kita sayang manusia tu kerana tubuh, batang tubuh orang tu, cubalah contohlah, tiba-tiba, contoh saya ambil contoh suami kita kan. Tak apalah abang-abang, biar kita dipersalahkan lah, biar kita jadi watak jahat dalam cerita ni lah. Contohlah kita, kadang hari kita sayang suami kita, ada hari kadang meluat nak tengok muka dia, kadang hari kita elok dengan dia, kadang kita bergaduh dengan dia, tu biasalah tu kan. Jadi kalau ada hari lah, contohlah ada hari aku meluat tengoklah, meluat betul lah tengok suami aku, contohlah kan. Sebab mungkin waktu tu kita baru khatam siri-siri Korea kita tu, jadi kita nak suami kita ni se-sweet apa pelakon drama apa Korea tu, nak muka pun macam tu. Dah lelaki kita muka Jawa, macam mana nak boleh macam Korea tu, dah tak boleh dah, jauh lambat lagi kan. Jadi kita mungkin meluat dengan suami kita. Tapi dan kalau kita sayang suami kerana suami buat, mungkin dia buat satu yang tak kena dengan jiwa kita, hari tu kita tak ada dinner lah. Abang buat sendiri lah. Berani pula tegur saya, abang buat hal memang tak adalah, makan sarapan pun tak ada, mungkin lunch esok kot kalau saya rasa saya dah okey. Tapi kalau kita sayang suami kita bukan kerana suami kita, sayang suami kita kerana Allah, kita waktu tu kita tengah bergaduh ke, kita tengah kecil hati ke, kita tetap akan serve suami kita sebaiknya. Tu beza. Hati kita ni tidak diciptakan untuk mencintai manusia, tapi hati kita diciptakan untuk mencintai manusia kerana Allah. Tu beza dia. Boleh ke tuan-tuan? Tapi benda tu dia perlu latihan, termasuk saya especially perlukan latihan. Sebab maksud dia, kita tak boleh berhenti setakat kat makhluk. Kita kena pergi lagi sikit lagi, iaitu kerana Allah aku sayang kau.